Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Cik Delisha Kristina binti Cik Barul Hisham, wartawan cilik yang bertugas ingin berkongsi kemeriahan sempena Hari Karnival SK Bandar Tasik Puteri 2025. Mari sama-sama kita saksikan. Seawal pagi lagi, kawasan sekolah telah dipenuhi oleh warga sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat yang hadir bagi memeriahkan karnival hari ini. Pelbagai aktiviti yang disediakan seperti gerai jualan, makanan, pertandingan, permainan, pameran dan persembahan murid. Assalamualaikum Tuan. Bagaimanakah Hari Karnival ini dapat memberi manfaat kepada murid dan ibu bapa? Okey, terima kasih bertanyakan soalan. Alhamdulillah karnival ini berjaya dilaksanakan dengan jayanya lah pada tahun ini dan memberi banyaklah manfaat kepada murid-murid dan ibu bapa. Seperti mana yang kita tahulah sepanjang aktiviti karnival ini berjalan, pelbagai aktiviti menarik yang telah dilaksanakan seperti persembahan, pertandingan mewarna dan termasuk jugalah dengan pelbagai aktiviti yang memberi kegembiraan buat anak-anak SK1 dan juga anak-anak pelajar di sekitar Bandar Tasik Puteri. Kalau kita lihatlah aktiviti ini dapat memberi kita kata satu semangat berkasih sayanglah antara anak dan ibu bapa, boleh disambil orang kata boleh berhibur dengan melihat pelbagai aktiviti dan anak-anak juga boleh join mana-mana program yang ada pada hari ini, di mana dia akan di samping itu program ini juga akan turut membantu mencari dana bagi PIBG untuk mengindahkan lagi suasana kawasan sekolah dan memastikan sekitaran sekolah ni berada dalam keadaan cantik dan selesa untuk anak-anak SK1 SKBTP ini. Okey, bagi saya alhamdulillah program berjalan dengan lancar, dengan baik. Kita haraplah ramai lagi akan hadir. Ini baru pagi lagi, so kita harap tengah hari petang nanti ramai lagi ibu bapa akan hadir memeriahkan aktiviti karnival, sebab kita percayalah program ini banyak memberi kebaikan, manfaatlah kepada anak-anak dan ibu bapa SKBTP. Itu sajalah dari saya. Terima kasih Tuan. Semoga Hari Karnival ini dapat memberi impak dan manfaat kepada seluruh warga SKBTP. Ya. Baik, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apakah pendapat Tuan
tentang penganjuran Hari Karnival ini? Okey, pada pendapat saya penganjuran Hari Karnival ini sangat bagus dan sangat menarik. Yang pertama kerana ianya memberi peluang kepada semua pelajar dan penduduk sekitar di sini dijemput hadir untuk bersama memeriahkan. Secara langsung ianya dapat mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dan juga pihak masyarakat setempat, terutamanya anak-anak yang ingin belajar di sini satu hari nanti. Kalau kita dapat lihat ada wakil-wakil daripada Taska, anak-anak kecil yang berumur 5 hingga 6 tahun diberi pendedahan dan juga terdapat pertandingan-pertandingan untuk mereka yang mereka masuk, dan saya rasa mereka sangat seronok untuk hadir dan ianya boleh dianjurkan setiap tahun. Saya rasa ia sangat bermakna dan sangat baik untuk pihak sekolah dan masyarakat setempat. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan atas sokongan Tuan terhadap pihak sekolah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum saudari. Waalaikumsalam. Apakah aktiviti yang paling menyeronokkan bagi kamu pada hari ini? Aktiviti yang paling menyeronokkan bagi saya hari ini ialah petting zoo. Kerana petting zoo ini harga tiketnya sangat murah dan saya dapat melihat pelbagai haiwan yang jarang saya lihat. Terima kasih saudari, moga kamu dapat berseronok pada sepanjang hari ini. Terima kasih. Sebagai penutup bicara, setinggi-tinggi penghargaan kami rakamkan kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan karnival ini. Para guru, murid, ibu bapa, PIBG serta para penaja yang sudi memberikan sokongan. Sesungguhnya kejayaan hari ini adalah hasil kerjasama erat seluruh warga sekolah. Semoga impak daripada karnival ini akan terus menyemarakkan semangat kita ini untuk melahirkan generasi yang seimbang dari segi akademik, kokurikulum, sahsiah dan juga kepimpinan. Sehingga berjumpa dalam siaran TVPSS SK Bandar Tasik Puteri, saluran informasi Andar. Bye!